Kita akan saksikan highlight kembali dalam perlumbaan ini. Memang banyak cerita, tak tahu kat mana kita nak mulakan dalam perlumbaan NSBK 1000 ini. Permulaannya pada awal kita lihat Muhammad Arnanta Putra bermula dengan baik, meluncur laju di hadapan berjumpa dengan Azlan Shah Kamal Zaman. Dua pelumba ini 88-25 yang kita lihat bersaing 1 dan 2 sentiasa berada pada kedudukan ini. Sekali tiba Kasma Daniel dan kita lihat 7 di belakang tu Adam Nurudin yang sentiasa ada di belakang, tapi dia dapat momentum di pertengahan perlumbaan untuk mengejar di kelompok di hadapan. Kasma pun pernah berada di hadapan dan Kasma bersama dengan Azlan ketika ini battle 1 dan 2 dengan Muhammad Arnanta Putra. Tidak jauh 5 perlumbaan ini sebenarnya. Tadi yang kita katakan siapa saja boleh menangi perlumbaan, dan sepanjang ini Zakwan berada di belakang di tempat yang ke-5. Nanti kita lihat kemunculan nombor 77 untuk berada di depan, kembali battle di antara Lan dengan Arnanta Putra untuk 1 dan 2. Kemudian di sini kita nampak Adam mulai naik memintas Kasma Daniel, dan dia berada di kedudukan tempat yang ketiga dan dia dapat mengejar memberikan tekanan pada Arnanta Putra, dan pada satu ketiga dia bertap dia bersama dengan Azlan Shah Kamal Zaman battle untuk tempat pertama. Ini ketika perlumbaan berbaki 3 pusingan lagi akan tamat. Nampak kedudukannya rapat antara dua pelumba Suzuki ini. Yang kita lihat ketika 3 lap lagi akan tamat antara Azlan Shah Kamal Zaman dengan Adam Nurudin. Nampak mereka goyang sikit kerana cengkaman tayar yang makin kurang di penghujung perlumbaan. Tapi kawalan yang mereka tunjukkan yang begitu baik sekali. Oh, ini Lan yang kesilapan sedikit ketika 2 lap lagi akan tamat. Dan di situ dia ketinggalan jauh di belakang. Jadi ketika ini kita rasakan kelebihan kepada Muhammad Arnanta Putra untuk menangi perlumbaan dengan Muhammad Adam Nurudin yang terjatuh terlebih dahulu di seleko yang pertama. Dia dapat bangun dan menjadi perlumbaan, kemudian Arnanta Putra terjatuh ketika di final lap. Dan dia bangun untuk kembali menjadi perlumbaan, dan di sini di turn 15 seleko 15 nampak agak wide sedikit bagi Kasma, dan Zakwan masuk bahagian dalam untuk laju menamatkan perlumbaan di tempat pertama. Walaupun cuba dikejar oleh Kasma Daniel, Zakwan berjaya memenangi perlumbaan.